Kita nak tengok orang tu mati tanda husnul khatimah, kita bukan tengok di mana dia mati. Kita tengok cara mati tu macam mana. Saya bagi contoh mudah faham. Ada satu orang tu, dia nak rompak masjid, nak pecahkan tong masjid malam Jumaat. Naik masjid, dia pecahkan tong masjid. Tiba-tiba tak semasa-masa, lampu jantung kena dekat badan dia, mati serta-merta. Mati dalam masjid tu. Tapi dia mati tu cara macam mana? Dia mati sebab nak rompak tong masjid. Noja sampai pukul 5:30 pagi nak buka pintu masjid, azan, Allah, ada orang mati pula. Betul-betul dekat depan mimbar, tempat imam baca khutbah. Jatuh situ mati. Noja kata, mak kau ni mati tempat bagus, dalam masjid, malam Jumaat. Itu yang saya kata, jangan tengok di mana dia mati, tempat mana dia mati. Kita tengok bagaimana cara dia mati. Walaupun dia mati dalam masjid, walaupun dia mati dekat depan mihrab imam baca khutbah, tapi cara dia mati tak bagus. Kenapa tak bagus? Sebab mencuri, nak rompak tong masjid. Jadi boleh tak kita kata dia husnul khatimah? Tak. Tapi kalau ada orang tua masuk tanda jam 2:30 pagi, 3 pagi, nak ambil wudu, nak semayang tahajud, nak semayang malam, tiba-tiba tergelincir jatuh dekat toilet, mati dalam toilet. Orang kata tak sangka mati dalam tandas, semayang kuat, rajin beramal, mati dalam tandas. Teruk haji ni mati su'ul khatimah. Tak, kita tak boleh kata begitu. Sebab saya kata jangan tengok di mana dia mati. Walaupun dia mati dalam tandas, tapi cara mati tu bagus. Apa cara dia? Dia masuk tanda dengan adab, masuk dengan doa, mula kaki kiri, niat nak ambil wudu, nak semayang malam. Cumanya mati dalam tandas. Jadi kita nak kata apa? Dia mati husnul khatimah ke su'ul khatimah? Hanya Allah yang tahu. Cuma kita kata cara dia mati tu bagus. Sebab niat dia nak bangun malam, nak ambil wudu, cuma mati dalam tandas tergelincir. Jadi saya kata nak tengok, nak menentukan husnul khatimah atau su'ul khatimah, tengok bagaimana cara dia mati. Walaupun dia mati malam Jumaat ke, hari Jumaat ke. Tapi kalau dia tak soleh, hari Jumaat dia mati, dia buat mungkar, dia buat maksiat. Jadi kita tak boleh kata dia mati husnul khatimah. Syaratnya dia mati dengan kebaikan, dengan amal-amal yang soleh. Barulah kita kata sama ada dia mati hari Jumaat ke, malam Jumaat ke, atau dalam masjid ke, tapi dengan amalan soleh. InsyaAllah kita kata husnul khatimah.